Bila kita cakap pasal Bali, kita akan fikir pantai yang cantik, laut yang biru, kehijauan hutan, budaya yang unik. Tak ada sikit pun pasal kereta. Tapi saya silap. Saya sekarang dekat tempat yang korang tak akan terfikir wujud tempat ni sebenarnya. Kita sekarang dekat Tuxedo Studio, Bali, Indonesia. Semua benda dekat sini, dalam ni, buatan tangan, handmade. Apa yang saya masukkan sebagai handmade tu, nanti saya akan cerita dalam tu nanti. Tempat ni, orang Bali sendiri tak tahu tempat ni sebenarnya wujud. Apakah lagi orang Indonesia. Jom, saya akan bawakan dalam, tengok apa dalam Tuxedo Studio satu ni. Tempat ni lebih kurang macam kilang kereta. Tapi di sekeliling tempat ni adalah perumahan, pokok-pokok, tempat ibadah diorang. Tak ada lori, tak ada kenderaan berat. Semuanya aman, senyap. Selain apa yang korang dengar sekarang ni. Jom kita masuk dalam. Tempat ni sangat best. First aku akan masuk jumpa G-Wagon 280 GE. Kat sini kita ada boat. Okay. Tapi dekat sini, oh okay, sekejap. Kita ada rolling out. Saya kena shoot kereta ni cepat-cepat sebelum nanti tak jumpa. 2000 GT ni. 2000 GT dekat pulau kecil kat Indonesia. Apa yang kau nampak depan aku ni ialah sebuah Toyota 2000 GT, sister kepada Toyota Supra yang sekarang. Tapi 90% apa yang kau nampak ni sebenarnya bukan original. Ini ialah replika. Sekarang ni kau nak dapatkan kereta ni, nak beli kereta ni, harga dia kalau kat Malaysia nak dekat berjuta-juta lah. Kan? Itu pun kalau korang dapat beli dekat owner dia, kau dapat bid. Tapi macam mana kalau kau nak beli kereta ni, kan, Toyota GT ni brand new, ada tak kat dunia? Tapi inilah tempat dia. Sekejap, dia jangan cakap, kita tengok dia roll up. Okay, kita sambung cerita. Tujuan dia orang buat kereta ni sebab owner tempat ni dia dengar apa yang orang nak. Orang nak kereta ni, kebanyakan orang kaya ni, dia ada duit. Tapi dia tak dapat nak beli kereta ni sebab semua dah sold out. Tak akan dapat dah brand new ni. Jadinya, owner Tuxedo Studio ni, dia pandai buat kereta. Apa kata dia buat kereta ni brand new 90% sama. Maksud sama tu nanti saya akan tunjukkan macam mana sama dia tu. Kita mulakan step pertama. Inilah dia punya designer studio. Ini semua studio designer. Paint sample. Macam mana nak replik kereta klasik ni kalau tak ada asasnya, tak ada dia punya blueprint. Jadinya, kereta-kereta lama macam 2000 GT, Gullwing, SL Gullwing, Porsche, lepas tu Aston Martin DB5, dia tu blueprint tu dah boleh diakses oleh orang luar. Jadinya, apa yang diorang buat sekarang ni, diorang ambil blueprint tu dan diorang buat kereta tu sendiri gunakan blueprint tu. Bayangkan, kereta-kereta 2000 GT macam contohnya kita tengok ni, sini ada sebuah Gullwing customer. Gullwing diorang sendiri
tak pernah jumpa kereta tu sendiri. Cuba bayangkan buat kereta Gullwing atau motor GT yang tadi tu, tak pernah ada kereta yang betul-betul original dekat sini. Tapi diorang boleh buat kereta tu sebiji sama macam baru original. Sinilah dia. Tu dia antara satu kereta customer tengah lift. Setiap kereta yang dia buat ni ada donor dia, donor car. Ini dia ambil daripada kereta Mercedes yang ni, E-Class. Dia ambil chassis body ni, rangka, dia letak dalam tu, dan selainnya dia orang buat sendiri. Oh maaf, dengan enjin dia. Enjin dia pula, dia boleh pilih sama ada nak pilih enjin yang tu, ataupun kalau ada bajet lebih, masuk C63 punya enjin. Ya, ada customer minta letak AMG punya enjin dalam tu, tapi malangnya kereta tu dah tak ada kat sini, customer dah bawa balik. So yang ada setengah-setengah kereta je lah. Kereta tengok sini semua ada dia punya enjin dia, dah pekerja-pekerja dia. Sambil-sambil tu korang tengok tak ada pun satu mesin yang robot. Mari kita tengok putih mesin. Oh, belakang saya ni, tengok sebuah bot millionaire jutawan. Kalau kita nampak bot ni dekat Monaco, tapi bot ni pun dia buat sendiri dekat sini. Kayu kan, kayu. Dia orang dah test bot ni dekat laut, dia berfungsi. Kita panjat, tengok interior dia. Interior bukan calang-calang. Enjin dia pula, enjin dia tak tahu pasti enjin apa, tapi memang enjin bot order khas daripada Itali. Sini pun nak beli bot, nak buat custom bot, diorang boleh buat. Sebab orang boleh buat kereta, apakah beli bot, asalnya kan. Okay, dekat sini pula kita tengok dia punya design studio ni sendiri. Klasik, nampak autentik. Ni motor Gusti, tapi batch kat studio lah. Sekarang ni diorang tengah ongoing buat kereta sendiri, design sendiri, nama sendiri, engine sendiri. Nama dia ialah The First Lady. Itu masih di proses dia buat, tapi tertangguh untuk sementara waktu sebab pekerja-pekerja dia orang ni tengah sibuk buat kereta customer. Ada dua kereta ni nak terbang ke Dubai, kena demand je tinggi. Selepas dia orang buat design sana, dia akan buat cardboard punya design untuk letak sisi atas. Ini ialah 300 SL Gullwing. Ini Porsche 550 kot, 550. Ini Aston Martin DB5. Ini BMW 505. Yang tu. Itu. Yang ni semua bukan original. Yang ni gambar kereta memang diorang dah siap buat. Gullwing 2000 GT yang tadi tu 2000 GT. Ni dia body dia. Itu DB5, ada dua DB5 ni. Itu yang pertama, kalau hijau. Yang tu yang chassis yang kedua, color mint. Ini semua yang dah siap. Lepas itu diorang bawa pergi tempat besi, body aluminium. Ni yang atas dia. Lepas dia buat tu, dia buat rangka atas yang ni tadi. Lepas tu dia letak besi. Itu BMW. Dia tengah proseskan, tengah buat. Tengok sini, tak ada pun satu robot. Okey, apa yang aku cakap tadi tu,
Apa yang kau cakap pasal handmade ataupun buatan tangan? Buatan tangan sini lain macam ya. Lain macam. Tak sama macam yang apa yang kau fikir handmade. Handmade kereta Bugatti, handmade kereta Koenigsegg, handmade kereta apa-apa brand pun. Sini, kalau kau perasan, yang color kuning ni, ini ni, mesin untuk guling besi. Tu, ini ada kat sana juga. Ini pun dia buat sendiri. Dia buat sendiri macam ni. Tak ada jual. Tak ada. Ini pun dia buat. Rangka ni semua dia buat. Inilah dia baru handmade. Sampai kita tengok dia punya blueprint. Diorang ni buat kereta hanya dengan melihat macam ni je, gambar-gambar, poster, ukuran diorang, pakai buku je. Tak ada kereta-kereta yang sebenarnya kat sini. Okay, ini next stage je. Drilling, ketuk. Ni dah dia. Tengok ni. Betapa uniknya tangan-tangan orang Indonesia ni. Sebab dekat Bali sendiri, dia orang pandai kreatif untuk membuat sesuatu. Jadinya owner tak tidur sendiri, dia pakai guna benda tu. Ni mesin-mesin apa ni, yang tu untuk potong, itu untuk bengkokkan aluminium. Tu adalah sebuah 300 SL Gullwing brand new. Mana ada kat dunia ni brand new sekarang. Ni lagi sebuah biji. Kau tengok, semua handmade. Kita tengok sini ada tangan. Setengah tu saya kenal. Macam Fitra Airi ni, ini ialah review ataupun racer untuk Indonesia. Dari Chen pun ada, tapi tak jumpa tanda dia. Dari Chen. Apa yang kau tengok semua ni, ini barang-barang part 2000 GT. Kalau kau perasan, ni lampu depan, ni casing lampu belakang. Ini semua buatan daripada studio dia sendiri. Bukan order original daripada Jepun. Takkan ada barang ni daripada Jepun. Kalau ada pun, bukan condition dia perfect macam ni. Meter. Barang-barang ni, ini cermin belakang. Dekat B-pillar. Ni pun lampu. Berat ni. Ini baru. Bukan beli second hand. Ingat ini bukan barang-barang original. Ni handle-handle dia. Ni reflector. Ini tempat tukar gear, shift knob dia automatic 4 speed auto. Tengok dia. Ini ialah cermin yang bahagian tu. Cermin sini. Tu yang ni. Saya tengah pegang ni. Nampak macam baru, memang brand new, rasa macam baru. Bolt detail sekecil-kecilnya. Ini dia sign dia. Handcraft by Tuxedo Bali. Ini flag, mungkin flag api pintu. Dia punya speedometer dia. Ini ref, RPM. Ini screws dia. Dekat sini kita boleh tengok harga kereta. So, siapa yang nak order, ni ada. Tapi kena convert lah, ringgit Malaysia.
Facility Spider ni dia katakan kereta yang tak laku lah. Paling tak laku kan ni sebab dia tak ada storage sangat. Dia tak ada storage, rendah, kecil. Jadinya ada satu je yang pernah keluar daripada tempat studio ni. Ada juga kereta-kereta yang diorang boleh buat tengah tunggu customer nak order baru dia buat. Contoh 250 GTO Ferrari, 254 GTO Ferrari pun diorang ada blueprint tu, tapi sebabkan customer tak order, jadi diorang tak ready ke kereta tu. Kalau ada yang dah order, diorang sedia je, diorang terima tempahan tu. Nama Tuxedo tu sendiri, dia bagi nama Tuxedo sebab Tuxedo tu ialah melambangkan klasik dan gentleman. So jadi sebab itulah adanya Tuxedo kaitkan dengan kereta-kereta klasik yang rare, yang gentleman, yang mahal. Itulah dia. Sebab itulah nama dia Tuxedo Studio. Bukan kilang Tuxedo. Tapi studio sebab kita tengok tempat ni sangat-sangat kecil. Tak besar pun tempat ni. Dia tak macam kilang Proton dekat Malaysia. Dia sangat kecil. Aman. Pokok-pokok. Kan? Tempat-tempat design. Santai. Kalau korang kat sana minat pada otomotif dan terfikir nak datang ke Bali untuk bercuti, boleh singgah kat sini Tuxedo Studio. Pergi kat website diorang, Tuxedo Studio kat Google, buat tempahan. Sebab tempat ni bukan untuk walk in. Saya dah buat tempahan awal, jadinya tak nak datang sini jauh-jauh, tiba kena reject, so kena buat tempahan. Alright, so kita jumpa video seterusnya, InsyaAllah pada masa yang akan datang.